ada detektif nak siasat pasal F1. Ini mesti laju kan? Tak laju. Tak banyak sangat boleh dapat. Okey, kejap lagi di Era Music Hit Terkini. No limit, tak ada kuota. Sekali download boleh layan seumur hidup. To all millennial, Gen Z dan Alpha. Era untuk semua rakyat Malaysia. Stream Era bila-bila masa, di mana-mana through apps Era. Sound HD. Dan lebih interaktif. Download sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Era Music Hit Terkini. Korang ada playlist menarik? Request je di Gempa Hit Era. Meriahkan hari korang dan setkan playlist sambil layan lagu-lagu best sambil pilih wangian untuk rambut dari Perfume Paradise. Setkan lagu korang sendiri di Gempa Hit Era. Isnin hingga Jumaat jam 1 tengah hari hingga 4 petang yang lebih wangi dengan Perfume Paradise. Gempa Hit Era yang lebih wangi dengan Perfume Paradise. Hair Perfume by Perfume Paradise. Wangian rambut tahan sehingga 8 jam dengan 3 pilihan haruman menarik. Nikmati rambut segar sepanjang hari. Perfume Paradise, Paradise, Paradise. Sekali tahan 3 hari. How much on Paradise? Tak kira dekat mana, macam di rumah dengan Nuna. Sekali cuba terus suka, mu naik dengan Nuna. Nuna, Nuna, bila rasa terus suka. Nuna, Nuna, semua baik jadi sempurna. Bila bersama Nuna, rasa macam di rumah. Nuna, Nuna, nikmati keceriaan bersama Nuna. Weh, kau beli roti banyak-banyak ni untuk siapa? Untuk akulah. Konon nak makan satu. Sekali habis 2-3 pack. Ha? Sedap sangat ke? Samudra baby bun dia lembut. Manis-manis ngam. Makan macam tu je pun sedap. Yang ada inti tu? Samudra chocolate bun dan red bean bun. Pack individu, senang grab. Terus makan. Patutlah licin cepat. Lagi best, semua cuma RM3.50. Dapatkan sekarang. Samudra. My taste, my choice. Lately ni ramai suka pergi hiking. Tapi sebelum melangkah masuk hutan, pastikan kita betul-betul bersedia. Jangan pergi seorang diri. Pergi dalam kumpulan. Saling perhatikan antara satu sama lain. Kalau boleh, maklumkan pada orang terdekat ke mana kita pergi, laluan mana kita ambil dan anggaran masa untuk turun. Phone pastikan fully charge, bawa air secukupnya dan ikut laluan yang ditetapkan. Kalau penat, rehat dulu. Kalau ragu-ragu, jangan teruskan. Hiking tu seronok, tapi keselamatan tetap nombor 1. Advice ini dari Era Music Hit Terkini. Dan syarat serta notis privasi layari era.je. AIA, hidup lebih sihat, berpanjangan dan bermakna. Era Music Hit Terkini. Ada benda yang kita ingat dah lama settle. Lepas tu, tiba-tiba muncul balik. Tiara kembali ke Kuala Lumpur menerusi Tiara FanCon 2026 Summer Again. 4 ahli, 1 pentas dan mungkin beberapa memori yang selama ni duduk diam tiba-tiba aktif balik. Sugar free, sugar free. Bertempat di Megastar Arena pada 9 Ogos ni. Jom secure tiket korang di Ticketing Tix atau Gimme Tix. Tiara FanCon Summer Again. Hanya di Era, radio nombor 1 paling legit. Aduh, kejap panas, kejap hujan. Cuaca KL sekarang ni memang tak menentu kan? Sebab tu, penting untuk anda rancang perjalanan dan sentiasa semak laporan cuaca harian. Tapi jangan risau, hujan atau panas. Jom kita sama-sama jaga keceriaan bandaraya kita. Pastikan sampah tidak dibuang merata-rata. Longkang tak tersumbat supaya Kuala Lumpur sentiasa bersih, selamat dan bebas banjir kilat. Laporan cuaca ini dibawakan khas oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Mari kita jadi warga kota yang bertanggungjawab dan prihatin untuk Kuala Lumpur yang kita sayangi. Hubungi kami sekarang di 0395433355 untuk peluang memenangi sepasang tiket eksklusif ke AIA Generasi Malaysia 2026. Poka. Free your poka. Poka. Dua kali dua apa? Dua kali 3 6.
bijak anak Mama. Anak Mama mau berapa? 2 tahun. Inilah hasilnya bila Mama bagi SKV Mindtropic. Diformulasikan dengan bahan nootropic berpaten, terbukti secara saintifik membantu menggalakkan sel-sel otak berhubung. SKV Mindtropic bantu anak jadi lebih fokus, senang hafal dan semangat nak belajar. Dapatkan SKV Mindtropic untuk minda anak anda di skv.com. Bisa. Sebelum gerak, si Bulus ada. Barang camping ada. SUV elektrik baru belum. Nantikan Jayco J5 EV dengan 11 ciri terbaik dalam kelasnya, termasuk pad mode untuk keselesaan si Bulus, camping mode untuk pengembaraan, 35 liter ruang hadapan untuk simpanan anda dan level 2 plus ADAS untuk pemanduan lebih yakin. Praktikal, bergaya dan bersedia untuk setiap perjalanan. Jayco J5 EV bakal tiba. Info terkini di Omoda dan Jayco Malaysia. Siapa je tak suka travel kan? Pergi negara orang, tengok budaya baru, rasa pengalaman berbeza. Tapi dalam seronok tu, jangan lupa satu benda penting, iaitu adab. Tempat orang cara mungkin tak sama dengan kita. Apa yang asing bagi kita, itu biasa bagi mereka. Ingat, bila kita berada di luar negara, kita bukan bawa diri kita je. Kita bawa nama Malaysia sekali. Hormati orang, hormati budaya, baru perjalanan kita ada makna. Terus Stream Era, muzik hit terkini. Kau pernah tak rasa nak pergi Sydney? Sekarang mudahlah. Batik Air dah ada penerbangan terus KL ke Sydney. Oh, wow. Tak payah transit. Tak payah. Tempah sebelum 31 Julai ini RM839 je sahaja. Kalau travel dengan keluarga, dapat 20 kg bagasi percuma, KidZit free dan kod SYD KUL 2026 untuk jimat lebih. Dan Batik Air terbang ke lebih 63 destinasi, 20 lebih negara. Layari batikair.com.my dan tempah tiket Sydney anda hari ini. Tertakluk terma. Dalam dunia tanpa sepadan ni, satu komen pun boleh jadi luka yang dalam. Kutuk, hina, kecam, mudah dijari tapi berat pada hati yang menerima. Di sebalik skrin, ada manusia yang mempunyai perasaan dan hati. Sebelum menulis negatif komen, fikirkan atau timbangkan dulu. Jadilah suara yang membina, bukan yang menjatuhkan. Pilih untuk sebarkan kebaikan. Tips ini dari Era, muzik hit terkini. Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. 7777. Info Traffic Era dibawakan oleh GWM. Lebih jauh, lebih jimat bersama GWM Haval H6 HEV. Nikmati rebat sehingga RM11,000 serta subsidi petrol 50,000 km. Tertakluk kepada terma. Pernah tak satu lagu tiba-tiba muncul dan terus bawa korang balik ke satu momen yang korang ingat dah hilang? 31 Oktober ni, momen macam tu tak datang satu tapi berderet live depan mata. Konsert Music Dras himpunkan Dadali, Republic, Armada dan Samsons di Idea Live Arena Kuala Lumpur. Dengan produksi berskala besar dan susunan persembahan yang dirancang khas, setiap band bawa rasa mereka sendiri. Tapi semuanya bertemu di satu titik nostalgia yang masih hidup sampai sekarang. 4 band, 1 malam dan sekurang-kurangnya 1 lagu akan kena tepat di hati. Tiket dijual sekarang. Jom secure tiket korang di tickettoyou.com.my. Konsert Music Dras dibawakan oleh Star Planet hanya di Era radio nombor 1 paling legit. Malam kita chill, santai dekat rumah dengan tersayang dan member-member. Nak release stress pun boleh. Lagi-lagi dengan Malam Chill Era bersama Shasha dan Ashraf. Nak luahkan perasaan? Nak request lagu? Nak dengar live pun boleh. Layan Malam Chill Era tanpa lag bersama Tune Talk. Siap ada data 200GB dan RM100,000 PA Insurance. Memang bernilai. Malam Chill Era bersama Shasha dan Ashraf. Temani malam korang setiap Isnin sampai Jumaat jam 8 malam sampai 12.30 malam. Dibawakan khas oleh Tune Talk. Kasih tune dengan Epic Plus 35. 200GB data dan RM100,000 PA Insurance. Dikuasakan oleh teknologi awan AI Ultra Fast 5G. Lebih banyak data dan lebih bernilai. Bila saya tengok anak saya belajar, dia sedih. Dia kata, Mama saya susah nak ingat, susah nak faham. Saya tahu dia dah usaha, tapi makin dia cuba, makin dia kecewa. Sampai saya berikan SKV Mindtropic, suplemen minda dengan bahan nootropic berpaten, bantu otak lebih fokus dan kuat ingatan. Sekarang dia lebih yakin. Cikgu pun perasan, hati ibu mana yang tak lega bila anak semangat belajar. Ibu ayah, bantu anak anda lebih fokus dan yakin belajar dengan SKV Mindtropic. Dapatkan sekarang di skv.com. SKV Mindtropic, tak bijak.
Belakang kau. Kejut saya. Itulah TV Skyworth X66H Mini LED baharu. Paparan nyata macam depan mata. Dengan Ultramax Screen, kurang pantulan cahaya, lebih jelas dan real. Itulah TV Skyworth X66H Mini LED baharu. Sorotan lebih terang, pengalaman visual lebih mengagumkan. Info di skyworth.com.my. Skyworth, 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 Skyworth. We're gonna lead the future. Sorak demi Harimau Malaya demi kemenangan dalam ASEAN Hyundai Cup 2026. Stadium Kuala Lumpur 28 Julai dan 8 Ogos meraihkan 30 tahun kejohanan bola sepak ASEAN. Hyundai Cup. Beli handbag dan kasut baru lagi? Kan dah penuh dua almari tu. Ya, kita tahu korang semua have. Tapi kan, korang kena peka dengan keadaan semasa. Keadaan geopolitik dunia yang tidak menentu menyebabkan krisis ekonomi semakin meruncing. Ada individu yang telah kehilangan kerja. Peningkatan harga minyak akan menyebabkan harga barang juga meningkat. Jadi, mulai sekarang kita perlu berjimat cermat. Beli benda yang perlu saja. Jangan ikutkan sangat kemahuan yang melampau. Pastikan keperluan asas korang mencukupi dan terjamin untuk beberapa bulan ke hadapan. Tips ini dari Era dan juga Celcom Digi. Alami power 5G tanpa had dengan Celcom Digi Prepaid 5G. Internet, kelajuan, hiburan dan hotspot tanpa had. Power up dengan Celcom Digi. Prepaid 5G untuk jutaan rakyat Malaysia. Zone Aktiviti Era. Jangan lepaskan peluang kemenangan anda bulan ini. Rebut tawaran bernilai sehingga RM4,000 termasuk voucher servis RM1,000 untuk Aruz dan Ativa. Tertakluk Terma. Perhatian kepada semua ibu bapa dan penjaga. Bermula 1 Jun 2026, kanak-kanak berumur bawah 16 tahun tidak dibenarkan memiliki akaun media sosial termasuk platform seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Langkah ini diperkenalkan sebagai usaha melindungi anak-anak daripada risiko keselamatan cyber, kandungan tidak sesuai serta kesan negatif penggunaan media sosial. Sehubungan itu, peranan ibu bapa amat penting dalam memantau dan membimbing penggunaan teknologi dalam kalangan anak-anak. Bersama-sama kita membina generasi digital yang lebih selamat, sihat dan berdaya saing. Yang lain nak Era on airkan aktiviti korang? Layari era.je. Zone Aktiviti Era. Jangan tunggu wisu penamat. Menangi rebat sehingga RM1,500 untuk Myvi, Beza dan Azia. Pilihan juara untuk nilai dan penjimatan harian. Tertakluk Terma. Buletin Petronas di Era. Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Enjin lebih lancar, semua lebih jimat. Maksimumkan penjimatan jangka panjang kenderaan anda dengan setiap isian. Pihak pengurusan sekolah diingatkan jangan lindungi kes buli atau penderaan semata-mata untuk menjaga imej dan prestasi institusi pendidikan masing-masing. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tindakan menyembunyikan kes sedemikian hanya akan memburukkan keadaan. Kezaliman itu bermula di situ. Tindakan ganas, gopoh, zalim bermula di situ. Dan sebab itu di pangkal itu mesti dibetulkan. Betapa besar atau kecil sekalipun. Kalau guru besar itu memilih untuk mendedahkan, saya hormat dia kerana dia tidak cuba melindungi. Jelas beliau, kejadian buli yang berlaku di sekolah tidak bermakna institusi pendidikan itu gagal. Sebaliknya ia perlu dilihat sebagai isu yang memerlukan tindakan segera. Dalam perkembangan lain, pengurusan pelajar tingkatan 6 kekal di bawah Kementerian Pendidikan buat masa ini. Perdana Menteri berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira keperluan pelaksanaan semasa, khususnya babitkan sistem pengurusan dan skim perkhidmatan guru. Jelas beliau, meskipun terdapat cadangan rasional untuk memindahkan pengurusan tingkatan 6 ke bawah KPT, namun proses peralihan tersebut memerlukan masa yang mencukupi. SPR optimis kadar keluar mengundi bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini mampu capai antara 72 hingga 75% susulan perkembangan positif sepanjang tempoh berkempen. Dalam pada itu, lebih 88% pengundi awal bagi PRN Negeri Sembilan telah tunaikan tanggungjawab mereka setakat 3 petang tadi. Akhir sekali, polis sedang mengesan seorang pelajar perempuan tingkatan 1 yang dikuatiri hilang selepas dihantar ke sebuah sekolah menengah di Likas, Sabah semalam. Buletin Sukan GWM di Era. Nikmati perjalanan MPV mewah GWM Way G9. Zero Gravity Seats, pengalaman 21 pembesar suara imersif dan jarak pemanduan 1,000 km. Pandu uji di bilik pameran GWM.
segala urusan penetapan harga dan jualan tiket bagi GP Bahrain yang bakal berlangsung di Sepang adalah di bawah kuasa penuh Kerajaan Bahrain. CEO Liga Antarabangsa Sepang berkata, pihaknya masih dalam fasa perbincangan dan akan cuba yang terbaik untuk dapatkan harga istimewa, mungkin untuk pemilik MyCard. Beliau memahami harapan peminat tempatan yang mahu menikmati harga tiket lebih mampu milik. Namun, keputusan muktamad tetap bergantung kepada penganjur dari Bahrain. Terdahulu, Perdana Menteri berkata, kerajaan bertimbang untuk memperkenalkan tiket madani bagi perlumbaan F1 GP Bahrain Oktober depan. Saksikan aksi F1 secara langsung di Astro melalui beIN Sports, saluran 820. Kontingen Malaysia berpeluang untuk tambah 2 lagi pingat emas menerusi acara bowling padang pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Ini selepas Izzat Syamir Zulkifli bakal beraksi pada final perseorangan lelaki, manakala Alina Ahmad Nawawi dan Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman tempah slot ke final berpasangan wanita. Malaysia setakat ini telah mengumpul 3 pingat emas menerusi sukan angkat berat, semakin hampir untuk capai sasaran 5 pingat emas yang ditetapkan bagi edisi kali ini. Jangan lepaskan aksi Sukan Commonwealth 2026 di TVOK saluran 146 dan Sukan Plus saluran 806 tersedia di Astro. Akhir sekali, Kuching City akan harungi 4 aksi latihan tertutup menentang pasukan dari Liga 1 dan 3 Thailand di Chiang Mai sebagai persiapan hadapi saingan Liga Super musim baru. Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirai dengan perlawanan sumbangsih antara Kuching City dan JDT pada 21 Ogos ini. Stadium Astro sekalinya aksi sukan. Layari stadiumastro.com untuk perkembangan berita sukan terkini. Petang Era sudah masuk. Ada Riz, ada Aura. Confirm Slay.